setiap kali sebelum show memang kita ada buat doa selamat, buat bacaan Yasin, yang berjemaah dekat situ. Kita memang ada, I would say, kota untuk peserta reality. Selalunya setiap tahun, tapi dah lama kita tak explore jawab bersama dengan Rakim. Sihat Rakim? Yes, alhamdulillah. Muka ceria kali. Semakin kurus. Semakin, terima kasih Rakim. Nak macam mana kan? Okay Rakim, GV dah kembali, GV12. Yang pertama sekali, nak tanya dulu pasal peserta-peserta kali ini. Susah tak nak dapatkan? Sebab ramai kat luar sana mengatakan bahawa GV ni makin lama makin susah nak dapat orang ni kan? Sebab dah makin kurang kan? Macam mana? Okay, daripada segi nak mendapatkan peserta setiap tahun, of course ada cabaran tersendiri. And I think cabaran dia adalah apabila kita dapat mungkin approach certain artis yang ada lagu hit dan viral pada waktu itu, tapi apabila kita call them for screening punya session, kita dapati mungkin suara mereka tidak seperti dahulu. Dan kita nak pastikan setiap minggu kita ada persembahan yang baik daripada semua peserta. We don't want them to look bad on stage. So therefore cabaran dia adalah untuk mendapatkan penyanyi yang masih boleh menyanyi walaupun ada lagu mereka yang besar, and also ada di antara mereka yang mengambil masa yang agak lama untuk decide. Macam contohnya Abang Rahmat Abang Rahmat Eka Matra, kita pujuk selama 3 tahun untuk menyertai Gegar Vaganza. Dan macam tahun-tahun sebelum ni ada beberapa peserta yang took us a few years untuk convince, tapi alhamdulillah mereka akan join, cuma pada waktu bila tu yang kita tak boleh tahu kan. Jadi tahun ni macam contohnya Abang Rahmat lah. Baru nak tanya pasal Abang Rahmat. Sebab Abang Rahmat ni ramai peminat dia, ramai dah minta. Tahunnya akhirnya dapat juga. Sebab sebelum ni dia pernah cakap dia tak akan masuk. So apa rahsia dia? Pujukan tu apa yang penting? Well, Abang Rahmat sebenarnya ialah dia mungkin ada beberapa permintaan. Sebenarnya kebanyakan peserta yang masuk, mungkin mereka tak familiar dengan format di belakang pentas apa yang bagaimana program ni diterbitkan. I think apa yang mereka lihat on stage itu je yang mereka nampak. Tapi what happens behind, macam kita ada kelas latihan nyanyian, kita pastikan they look good on stage and all that. So bila kita bagi details tu, and I personally jumpa dengan Abang Rahmat sebelum ni, mungkin belum terbuka hati, tapi tahun ni bila saya jumpa dengan dia, kita discuss and berbincang panjang lah tentang perjalanan dia dalam Gegar Vaganza, dan alhamdulillah dia setuju untuk join. Dia nampak nubahan ada peserta daripada program reality sebelum ini. Ramai tanya, so mungkin tak lepas ni, mungkin kenapa tak lebih ramai lagi kali ni peserta-peserta AF ke yang dibawa masuk? Sebab ramai juga yang mereka minta nama-nama itu semua, Asmida lah, nama Mawi pun ada orang sebut kan. Kenapa tak ramai lagi sebenarnya? Actually kita memang ada I would say kota untuk peserta reality selalunya setiap tahun, tapi kita tak nak terlalu ramai sebab kerana mereka dah diberi ruang dan peluang itu sebelumnya. Jadi kalau boleh kita try untuk ada kota sedikit, jadi mungkin tidak terlalu ramai daripada program reality. Dan pada tahun ini of course Nubahan ada lagu hit dia, and kita pilih Nubahan pun sebab lagu hit dia, and we feel that okay, tahun ni mungkin kita try Numan. Ada artis AF lain yang kita approach tapi mereka in terms of timing tak kena. Jadi mungkin tahun depan who knows. Okay, kita punya ni pula host kita kali ni ada Sherry bersama dengan Nabil. Jihan ke mana? Kenapa bukan Jihan? Kalau Jihan dah tiada, kenapa tak gandingkan Sherry dengan yang lain pula? Ni orang tanya baca komen masa live tadi. Kenapa tak bagi Sherry dengan orang lain? Kenapa kena Nabil bila Jihan dah tak ada? Okay. So seperti saya jelaskan tadi, untuk menghasilkan Gegar Vaganza ni, untuk dia kekal relevan selama 12 tahun, it's not an easy task. That's why I think tahun demi tahun cabaran pihak produksi sebenarnya lagi sengit untuk menerbitkan program ni. It's not easy. So tapi there are elements dalam show ni yang membuatkan penonton kekal menonton dan kekal menjadi rancangan nombor 1 pilihan rakyat Malaysia. So untuk kita tukar secara drastik adalah satu benda yang risiko yang kita tidak mahu ambil lah. Jadi dengan adanya macam kita buat sedikit perubahan, tak terlalu banyak, tapi masih mengekalkan format yang sama, kerana Gegar Vaganza is not just a singing competition, but you also get comedy in the show. Anda dapat berhibur, dapat ketawa, dapat hiburan dalam satu program. Sebab kerana elemen-elemen ini yang menjayakan Gegar Vaganza, kita tidak mahu membuat perubahan yang terlalu drastik. Cuma saya nak katakan yang of course
Jihan pun baru lepas bersalin and all that, so kita memberikan ruang itu juga untuk dia recover and stuff like that. Bukan bermakna lepas ni Jihan tak ada peluang kembali lah. Tak. Itu for us, sebarang kemungkinan semua ada untuk anything. Dia tak ada, benda tak ada set in stone. Anda tahu sebab tadi pun ada antara peserta yang agak menghiburkan, mungkin mereka pun boleh menjadi host pada tahun akan datang. Who knows? Rakim bagi hit. Rakim, seterusnya yang paling ramai orang tanya sekarang ni, lokasi persembahan lokasi secara langsungnya di mana kali ini pertandingan GB? MBSA. Masih lagi di MBSA. Yes. Bila awak sebut MBSA, macam-macam orang cakap sekarang ni pasal MBSA kan. Jadi, macam mana, apa komen you lah kalau boleh mengatakan bahawa tempat tu, hati-hati selama pun yang pernah bertanding di situ mengatakan bahawa tempat tu agak keras, katanya ayatnya keras. Dan ada siapa yang mengatakan, mereka tak marah, tapi mereka kata Astro kena ambil tindakan lah, mungkin mencuci tempat tu ke samping, begitulah sehingga sebegitu. Komen Rakim lah bila... Okey, kita ambil maklum tentang semua feedback. So kita dengar semua feedback, ada seperti biasa, macam I think di mana-mana lokasi ada pros and cons dia. Tapi kita mengekalkan MBSA kerana MBSA punya venue, dia punya accessibility in terms of logistic, dan kita kena fikir untuk camera placing secara technical dan sebagainya, audio, suara. So benda-benda ni kita kena ambil kira. Jadi untuk mendapatkan satu venue yang menepati kriteria-kriteria yang kita cari ni bukan mudah, terutamanya apabila kita nak lock for 12 weeks. Sebab kita tak, sebab mungkin certain venues dia ada dia punya gaps. Tapi I think untuk menjawab persoalan tentang tempat keras, tempat keras and all that, apa yang saya boleh jelaskan, keselamatan setiap peserta, setiap kru produksi, semua yang bekerja dan bertugas di lokasi tu amat kami titik beratkan. We have to make sure that the place is safe. Apa-apa saja feedback yang kita dapat, macam orang kata tempat tu keras ke, kalau orang kata tempat tu tak selamat, we have to make sure that kita ambil maklum tentang perkara ni, we do what we need to do. So macam kita sebenarnya setiap kali sebelum show memang kita ada buat doa selamat, kita ada buat bacaan Yasin, kita semayang berjemaah dekat situ. So I think macam anything can happen di mana-mana, apa-apa saja boleh berlaku kan. So I think what we need to realise is also macam apa-apa pun untuk Astro, keselamatan semua orang yang ada kat situ paling utama. Semua benda yang orang cakap, sama ada ianya benar ataupun tidak, kita kena ambil maklum. Kita tak boleh ambil enteng benda tu. We take our precaution. Kalau kita rasa nak kena buat doa selamat, tapi benda tu standard. Kita macam mana pun, kita orang Islam kena make sure that kita ada 3 cool kita amalkan surah-surah yang kita patut ni. And then of course, kalau daripada segi keselamatan, kesihatan, pastikan kalau ada yang tak sihat tak boleh berada di lokasi dan sebagainya. So kita ambil maklum, we have to take all measures, dengar semua pandangan. Yang tu saya boleh sahkan, tempat solat, baca doa selamat, semua tu memang selalunya Astro buat kat situ sebelum tadi. Itu saya boleh sahkan pada anda semua. Tapi satu je lah, awak sendiri ada pengalaman apa kat situ? Apa dia? Awak sendiri ada pengalaman apa kat situ, Rakim? Alhamdulillah tak, kerana saya Alhamdulillah dah 12 tahun dekat situ. Alhamdulillah tak ada apa-apa lah. Tapi of course saya kata kita tak mengambil enteng pandangan orang lain. So kita terima apa yang mereka sampaikan dan we try to find that solution. Okay, so musim kali ni, sebab sebelum ni 2-3 pertandingan yang sebelum ini, bukan pertandingan GV lah yang tiba-tiba jumlah episodnya tak menentu, last minute ada pertukaran. Tapi untuk kali ni GV, mungkin sikit info lah jumlah episodnya dan juga macam mana nak dapatkan tiket semua untuk orang-orang di luar sana yang nak tahu. Untuk number of episodes 12. Untuk for now lah. So 12 tu sebenarnya dah kira quite long already lah. Selalunya kita buat dalam 8. So 12 long sebab also Gegar Vaganza is a big program. Akan berada di MBSA. Tickets I think dia boleh, I think they have to redeem. Macam biasa lah. Macam biasa, tiket macam biasa lah. Astro Rewards, gempak semua lah macam biasa. Astro Rewards, gempak melalui laman-laman yang telah di inilah. Tiada perubahan mendadak, maknanya macam musim lalu hari Ahad semua macam biasa lah. Semua sama hari Ahad 9 malam di saluran Astro Ria. Apa satu lah mungkin untuk Rakim sendiri yang tahu ni mungkin istimewanya, mungkin yang patut dia beri perhatian. Specialnya untuk GV ni sebabkan GV 12 kan, berbanding dengan 11 tahun. Kenapa masih nak kena tengok lagi? Okay, Gegar Vaganza like I said, dia family viewing, family show. Dia punya majlis Gegar Vaganza ni dia berlaku semasa the show is going on. I think untuk kita nak cakap apa yang special yang akan berlaku, dia akan berlaku secara
secara natural and secara tiba-tiba tanpa dirancang. And selalunya kebanyakan benda tu it could be daripada host yang lawak dia orang memang pecah betul. Boleh jadi daripada juri yang tiba-tiba sama-sama having fun dengan the contestants and the jury. I mean, the magic of Gegar Vaganza is that kita tak boleh nak predict sangat, but I'm sure and I know something great will happen lah in the show. Yeah. Raken, thank you so much. Saya tak sabar sebenarnya tu Datuk Ilin Kang ni. Jumpa nanti every week. Alright. Okay, thank you. Okay.